Apa yang menanti kita selepas mati? Soalan ini telah membelenggu manusia selama beribu-ribu tahun. Tapi, ada satu lagi soalan yang tak kurang pentingnya. Kalau betul ada penghakiman akhirat, adakah ia akan berlaku secara adil? Hari ini, kita akan mempertembungkan dua gergasi alam akhirat, dua dewa kematian yang paling terkenal dalam sejarah. Di satu sudut gelanggang, Anubis, dewa Mesir, berkepala jakal, pemandu roh dan penjaga neraca keadilan. Di sudut yang lain, Hades yang berkuasa, pemerintah alam gaib Yunani yang suram, yang digeruni malah di kalangan dewa-dewi Olympus sendiri. Kita biasanya menganggap mereka sekadar personifikasi kematian. Namun, kita akan menyiasat siapa di antara mereka yang sebenarnya adalah dewa kematian yang paling adil. Kita akan membedah kaedah, undang-undang dan pandangan mereka terhadap kebaikan dan kejahatan. Dan saya janji, menjelang akhir video ini, pandangan anda terhadap kedua-dua dewa ini akan berubah selama-lamanya. Jadi, sistem siapa yang lebih berperi kemanusiaan? Mari kita mulakan siasatan ini. Sebelum kita memulakan pertarungan epik ini, mari kita sediakan pentasnya dahulu. Di hadapan kita ada dua tamadun purba yang agung, Mesir purba dan Yunani purba. Kedua-dua budaya ini taksub dengan idea kehidupan selepas mati, tetapi mendekatinya dari sudut yang sama sekali berbeza. Bagi orang Mesir, kehidupan di dunia hanyalah persediaan untuk keabadian. Mereka membina makam yang hebat, menjalankan ritual mumia yang rumit dan menulis buku panduan lengkap ke alam akhirat. Dunia mereka dipenuhi dengan idea ketertiban atau ma'ad, kebenaran dan keadilan ilahi yang mesti dipatuhi, baik di bumi mahupun selepas kematian. Sementara itu, pandangan orang Yunani terhadap kematian pula jauh lebih pesimis. Alam gaib mereka kebanyakannya gelap, suram dan tidak menggembirakan. Dewa-dewi Olympus pula sering berkelakuan, mengikut gerak hati dan tidak dapat diramalkan. Keadilan bagi mereka hanyalah satu cita-cita yang diperjuangkan oleh pemerintah bijaksana. Bukannya undang-undang kosmik yang tidak boleh diganggu-gugat. Dua pandangan dunia yang sangat berbeza inilah maka lahirlah wira-wira kita hari ini, Anubis dan Hades. Baiklah, mari kita mulakan dengan Mesir. Siapakah Anubis? Imejnya seorang manusia berkepala jakal hitam dikenali oleh semua orang. Pemilihan rupa ini bukan kebetulan. Jakal sering berkeliaran di pinggir padang pasir berhampiran dengan nekropolis, tanah perkuburan, dan orang Mesir purba melihat mereka sebagai penjaga di sempadan alam. Pada asalnya, semasa zaman terawal sejarah Mesir, Anubis adalah dewa utama bagi orang mati, penguasa mutlak alam barzakh yang dikenali sebagai Duat. Kemudian, dengan peningkatan populariti pemujaan dewa Osiris, dia seolah-olah menyerahkan takhta kepada Osiris, tetapi kepentingannya tidak berkurang. Sebaliknya, peranannya telah berubah. Dia bertukar menjadi dewa pembasaman, penaung kepada proses mumifikasi. Dipercayai bahawa Anubislah yang melakukan proses mumifikasi pertama ke atas mayat Osiris yang dibunuh. Dengan itu memberinya peluang untuk bangkit semula. Oleh sebab itu, setiap mumia di Mesir dicipta mengikut imej dan rupanya. Dia bukan sekadar menanti jiwa di penghujung perjalanan. Dia menyambut mereka di permulaan perjalanan selepas mati, memastikan cengkerang fizikal mereka terpelihara demi kehidupan abadi. Dia bukan penuai suram yang menakutkan, tetapi lebih kepada seorang maha guru yang mahir dan pelindung. Tetapi menjaga jasad hanyalah langkah pertama. Fungsi utama Anubis adalah peranannya sebagai psikopom
atau pembimbing roh. Bayangkan, selepas kematian, roh orang Mesir akan memasuki Duat, alam bawah tanah yang berbahaya, rumit, penuh dengan raksasa, tasik berapi dan pintu gerbang terkunci yang dikawal oleh syaitan. Mustahil untuk menempuhi perjalanan ini sendirian. Di sinilah Anubis datang membantu. Dia akan memimpin roh si mati dengan memegang tangannya dan membimbing mereka melalui segala ujian. Dia tahu semua jalan rahsia. Dia tahu nama-nama penjaga dan dia tahu jampi yang betul untuk memujuk mereka. Dia bukan sekadar hakim. Dia ialah peguam bela, pelindung dan pemandu peribadi untuk setiap roh tanpa mengira status mereka semasa hidup, sama ada Fir'aun mahupun petani biasa. Ini menunjukkan sifat keadilannya yang pertama, kesaksamaan di hadapan bahaya alam akhirat. Dia tidak membiarkan roh terkontang-kanting, tetapi memastikan laluan selamat mereka hingga ke tempat paling penting, Dewan Dua Kebenaran, di mana nasib abadi mereka akan diputuskan. Imej pembimbing yang penyayang ini sangat berbeza daripada imej dewa kematian yang dingin yang biasa kita bayangkan. Dan akhirnya, jiwa yang dibimbing oleh Anubis tiba di kemuncak perjalanannya, Dewan Dua Kebenaran, atau yang lebih dikenal sebagai Dewan Penghakiman Osiris. Tempat ini sungguh memukau dengan kemegahannya. Di tengah dewan bersemayamlah Osiris sendiri di atas takhta, kini dalam peranannya sebagai Hakim Agung. Di sekelilingnya terdapat 42 dewa penilai. Setiap satunya bertanggungjawab atas salah satu daripada dosa atau kesalahan besar menurut kepercayaan Mesir kuno. Suasananya di sini bukanlah huru-hara, tetapi dikawal rapi, menyerupai sesi perbicaraan mahkamah yang sebenar. Tiada jeritan atau panik, yang ada hanyalah ketenangan dan keheningan yang penuh hormat. Dewan tertegaklah neraca agung. Kesinilah Anubis membawa jiwa si mati. Tugas Anubis di sini adalah menjadi pelaksana utama dalam keseluruhan prosedur penghakiman tersebut. Dialah yang memastikan ketepatan dan keadilan, ujian paling penting dalam kehidupan dan kematian mana-mana orang Mesir. Ketenangan dan tumpuannya menekankan bahawa tiada tempat untuk sebarang emosi atau prasangka. Yang wujud hanyalah perkiraan yang dingin dan tepat berdasarkan fakta kehidupan yang telah dijalani. Keseluruhan proses ini telah diperincikan dalam kitab orang mati agar setiap orang dapat bersedia menghadapinya. Inilah saat penentuan. Upacara timbangan jantung adalah tindakan keadilan Mesir purba yang paling agung. Anubis meletakkan jantung si mati dengan cermat pada salah satu piring neraca. Untuk mesti jantung, masyarakat Mesir percaya bahawa jantung adalah wadah bagi akal, ingatan, emosi dan yang paling utama, suara hati atau nurani. Pada dasarnya adalah catatan lengkap tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hayatnya. Pada piring neraca yang satu lagi, Anubis meletakkan sehelai bulu burung unta yang ringan. Namun, ini bukan bulu biasa. Ini adalah bulu Dewi Ma'at, Dewi Kebenaran, Keadilan, Ketertiban dan Keharmonian sejagat. Intipati ujian ini sangat mudah dan jenius. Jika seseorang telah menjalani kehidupan yang lurus dan bermoral, jantungnya akan seringan bulu kebenaran itu. Tetapi jika dia berdosa, berbohong dan melakukan kejahatan, jantungnya akan diberati oleh perbuatan-perbuatan tersebut dan akan menenggelamkan bulu itu. Ini adalah metafora keadilan yang sangat ketara. Keadilan di sini tidak ditentukan oleh kata-kata atau rayuan. Sebaliknya, ia mempunyai berat fizikal dan Anubis sebagai penjaga neraca ini memastikan bahawa tiada apa pun yang boleh mempengaruhi proses tersebut.
tidak kira kekayaan, status maupun ratapan. Hanya berat kehidupan yang telah dijalani sahaja yang menjadi penentu. Sebelum jantung diletakkan di atas penimbang, si mati terlebih dahulu diberi peluang untuk mengisytiharkan kebersalahan dirinya. Fasa perbicaraan ini dikenali sebagai pengakuan negatif atau 42 ikrar penyangkalan. Roh si mati perlu menghadap setiap satu daripada 42 hakim dewa dan menyatakan bahawa dia tidak melakukan dosa yang diuruskan oleh dewa tersebut. Senarai dosa ini sangat luas dan amat penting untuk memahami moraliti Mesir. Antara ikrar yang diucapkan ialah, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, aku tidak bermalas-malasan, aku tidak mencuri dengar, aku tidak marah tanpa sebab, dan aku tidak mencemarkan air sungai Nil. Ini bukan sekadar ritual formal semata-mata. Ia adalah satu tindakan muhasabah diri yang mendalam, di mana roh itu di hadapan para dewa dipaksa untuk meneliti semula seluruh kehidupannya. Ini memberi peluang kepada individu tersebut untuk mengambil bahagian secara aktif dalam perbicaraan mereka sendiri, bukannya menjadi objek pasif. Sistem ini sangat telus. Peraturan permainannya, iaitu senarai dosa yang akan dihakimi, sudah pun diketahui lebih awal. Setiap rakyat Mesir tahu mengikut undang-undang apa mereka akan diadili, dan mereka dapat membina kehidupan mereka selaras dengan peraturan tersebut. Secara keseluruhannya, ini adalah sistem yang didasarkan sepenuhnya pada tanggungjawab peribadi. Jadi, apa pula yang akan berlaku sekiranya hati si mati didapati lebih berat daripada bulu ma'at jika seseorang itu gagal dalam ujian tersebut? Kesannya amat mengerikan dan yang paling penting, ia bersifat muktamad. Di bawah tapak penimbang, sentiasa ada seekor raksasa ngeri yang menunggu, bernama Ammad atau Ammit, yang bermaksud pemakan jiwa. Dia mempunyai kepala buaya, tubuh singa dan bahagian belakang badak air, gabungan haiwan paling berbahaya yang diketahui oleh orang Mesir. Sekiranya dacing itu sengat ke arah yang salah, Anubis akan memberi isyarat dan serta-merta Ammad akan menerkam dan menelan jantung yang penuh dosa itu. Namun, ini bukan sekadar hukuman biasa. Ini adalah pemusnahan yang menyeluruh dan mutlak. Roh si pendosa itu akan lenyap sama sekali dari kewujudan. Bagi masyarakat Mesir yang sangat taksub dengan konsep kehidupan abadi, ini adalah balasan yang paling ditakuti, bukan penyiksaan abadi, tetapi kelupaan yang total, terhapus sepenuhnya dari alam semesta. Tiada peluang untuk memperbaiki diri, tiada rayuan yang dibenarkan. Keputusan itu kekal. Di sinilah kita dapat melihat kekejaman, tetapi pada masa yang sama, keadilan dalam sistem Anubis. Kejahatan tidak layak untuk wujud, bahkan di alam keabadian sekalipun. Mari kita sentuh bahagian yang indah pula. Jika hati berjaya melepasi ujian dan didapati seimbang dengan bulu ma'at, roh itu akan diisytiharkan sebagai dibenarkan atau suara yang benar. Dewa kebijaksanaan Thoth yang berdiri berhampiran akan mencatatkan keputusan ini pada loh tulisannya. Kemudian, Anubis akan membawa roh yang dibenarkan itu dengan penuh penghormatan menuju takhta Osiris. Osiris akan memberikan restu terakhirnya dan pintu gerbang syurga akan terbuka untuk roh tersebut. Syurga Mesir itu dinamakan Padang Yalu atau Padang Tebu, Field of Reeds. Ia adalah gambaran Mesir yang ideal. Sentiasa ada hasil tuaian yang lumayan. Sungai Nil tidak pernah melimpah atau kering dan tiada penyakit, penderitaan maupun kerja keras. Roh tersebut dapat menikmati ketenangan abadi,
bertemu sanak saudara yang telah meninggal dunia, malah boleh berkomunikasi dengan para dewa. Apa yang penting untuk ditekankan ialah syurga ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang menjalani kehidupan yang lurus tanpa mengira apa jua status sosial mereka. Firaun dan hamba yang paling rendah sekalipun, jika mereka lulus dalam penghakiman, akan menikmati keadaan yang sama indahnya. Ini adalah konsep syurga yang sangat demokratik, yang diasaskan sepenuhnya atas jasa peribadi seseorang, bukan berdasarkan keturunan. Jadi, mari kita buat rumusan awal mengenai pihak yang pertama ini. Adakah sistem Anubis ini adil? Nampaknya ya, malah pada tahap yang sangat tinggi. Pertama, ia bersifat universal. Peraturannya sama untuk semua orang, dari Firaun hinggalah kepada si peminta sedekah. Kedua, ia telus. Senarai dosa atau kesalahan diketahui umum dan seseorang boleh memilih untuk hidup dengan sedar mengikut hukum ma'at. Ketiga, ia adalah objektif. Keputusan dibuat bukan berdasarkan emosi atau pilih kasih peribadi sang hakim, tetapi berdasarkan pengukuran mekanikal yang saksama, iaitu penimbang. Hati sama ada ringan atau berat, tiada pilihan ketiga. Keempat, Anubis sendiri bukan bertindak sebagai penghukum, tetapi sebagai pentadbir proses yang saksama dan pembimbing yang prihatin. Ia membantu roh, bukan menggerunkan atau menakut-nakutkannya. Sistem bukanlah satu bentuk kezaliman atau tirani, sebaliknya adalah undang-undang ketuhanan yang berfungsi dengan jelas, berasaskan idea tanggungjawab peribadi dan keharmonian alam semesta. Satu-satunya aspek yang keras ialah kemuktaman dan penghakiman itu sendiri. Tetapi ini pun logik dalam kerangka pandangan dunia mereka. Kejahatan mesti dimusnahkan, bukan sekadar dihukum. Kita beralih ke utara, menuju ke tepi Laut Aegean, ke dunia orang Yunani purba. Di sana kita akan bertemu dengan calon kedua kita, Hades. Dah kita hapuskan mitos utama ini serta-merta. Hades bukan syaitan. Dalam mitologi Yunani, dia bukanlah jelmaan kejahatan seperti syaitan dalam agama Kristian. Dia merupakan salah seorang daripada 3 beradik Olimpian yang agung, anak kepada Kronos. Selepas kemenangan mereka ke atas Titan, Hades, Zeus dan Poseidon membuang undi untuk membahagikan dunia. Zeus mendapat langit, Poseidon mendapat lautan, manakala Hades mendapat bahagian yang paling tidak diidamkan, alam bawah tanah, iaitu dunia orang mati. Dia tidak memilih peranan ini, sebaliknya ia hanya diberikan kepadanya dan dia melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab yang muram. Tugas utamanya bukanlah untuk menyeksa roh, tetapi untuk memerintah mereka. Dan yang paling penting, memastikan tiada satu pun roh yang dapat melarikan diri kembali ke dunia orang hidup. Dia lebih berupa penjara yang tegas dan seorang raja berbanding dengan syaitan yang jahat. Ya, dia digeruni tetapi tidak dibenci sebagai sumber kejahatan. Nama Hades pun dielakkan daripada disebut dengan lantang. Sebaliknya, dia digelar sebagai Pluto yang bermaksud si kaya. Ini merujuk kepada khazanah tak ternilai yang tersembunyi di perut bumi. Jadi, bagaimana agaknya rupa dunia Hades ini? Berbeza dengan Duat Mesir yang penuh cabaran, dunia bawah tanah Yunani lebih merupakan destinasi terakhir. Ia adalah ruang yang sangat luas, diselubungi kabus kelabu dan langsung tidak menerima cahaya matahari. Untuk sampai ke sana, roh perlu menyeberangi salah satu daripada 5 batang sungai, dan yang paling terkenal ialah Sungai Styx. Di sungai inilah roh-roh diangkut oleh Charon, seorang lelaki tua yang suram, yang mengenakan bayaran 1 obol, iaitu duit shilling kecil yang diletakkan di bawah lidah si mati.
Jika roh tidak mempunyai bayaran ini, ia dihukum untuk merayau di tebing sungai itu selama-lamanya. Di sini kita dapat lihat perbezaan pertama. Wujudnya unsur material walaupun bersifat simbolik sebagai syarat kemasukan. Dunia Hades itu sendiri pada asalnya tidak dibahagikan kepada syurga dan neraka seperti yang kita fahami. Bagi kebanyakan roh, ia adalah tempat kewujudan yang suram dan separuh sedar, di mana mereka berkeliaran tanpa tujuan, seperti bayang-bayang, hilang ingatan dan tanpa sebarang daya hidup. Ia bukan ganjaran mahupun hukuman, tetapi hanyalah kelupaan kelabu yang tidak berkesudahan. Ini mencerminkan pandangan orang Yunani yang lebih pesimis tentang kehidupan selepas mati. Di sinilah letaknya perbezaan utama antara Hades dan Anubis. Hades dalam kebanyakan mitos bukanlah seorang hakim. Beliau ialah raja, pemerintah dan pentadbir. Dia bersemayam di takhta kayu iboni di samping isterinya, Persephone, sambil mentadbir kerajaannya. Tugasnya adalah menjaga ketenteraman, menyambut rakyat baharu dan memastikan rakyat lama tidak terlepas keluar. Hal ini dijaga ketat oleh anjing berkepala 3 miliknya, Cerberus, yang mengawal gerbang tersebut. Namun, penghakiman sebenar ke atas roh-roh itu dilakukan oleh entiti lain. Ini adalah poin yang sangat penting. Hades mendelegasikan kuasa kehakiman. Dia tidak menimbang hati mahupun mendengar pengakuan dosa. Dia adalah kuasa tertinggi tetapi bukan seorang pendakwa, raya dan hakim pada masa yang sama. Ini menjadikan sosoknya lebih terpisah daripada proses keadilan itu sendiri. Dia adalah penjamin sistem tetapi bukan pelaksana sistem tersebut. Di satu sisi, ini boleh dilihat sebagai pemisahan kuasa yang merupakan petanda sistem perundangan yang maju. Di sisi lain, ini menghilangkan tanggungjawab langsungnya terhadap nasib setiap roh individu. Jadi, siapakah yang melaksanakan penghakiman di dunia bawah atau alam Hades? Tugas mulia lagi rumit ini dipikul oleh 3 orang separuh dewa, Minos, Radamanthus dan Aiacus. Semasa hidup, ketiga-tiga mereka adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaan, kejujuran dan pemerintahan yang adil. Minos ialah raja Krit yang legenda. Radamanthus pula adalah saudaranya, terkenal dengan himpunan undang-undangnya. Manakala Aiacus, raja Pulau Aegina, sangat warak sehingga doa-doanya didengari oleh para dewa. Setelah mereka meninggal dunia, Zeus melantik mereka sebagai hakim di dunia bawah kerana dia percaya sepenuhnya kepada kewibawaan dan keutuhan mereka. Mereka duduk di gerbang alam Hades dan mengadili setiap roh yang tiba. Radamanthus menghakimi roh dari Asia, Aiacus menghakimi roh dari Eropah, sementara Minos pula memegang kuasa undi penentu dalam kes yang sangat rumit atau dipertikaikan. Ini bermakna sistem keadilan Yunani purba tidak didasarkan pada proses mekanikal semata-mata, tetapi pada kebijaksanaan dan pengalaman manusia yang pernah hidup. Jika anda mahu, ia adalah mahkamah juri yang dianggotai oleh ahli masyarakat yang paling dihormati. Bagaimana pula proses penghakiman ini berlangsung? Tidak seperti sistem Mesir yang tersusun. Kita sebenarnya mempunyai butiran prosedur yang jauh lebih sedikit. Tidak ada neraca atau bulu kebenaran yang digunakan. Para hakim membuat pertimbangan berdasarkan segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu sepanjang hayatnya. Roh itu akan berdiri di hadapan mereka dalam keadaan telanjang, dilucutkan daripada semua kemuliaan duniawi, kekayaan dan statusnya.
Ini melambangkan kesamarataan semua orang di hadapan undang-undang. Para hakim dapat melihat keseluruhan kehidupan si mati, segala perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Berdasarkan analisis menyeluruh inilah mereka menjatuhkan hukuman atau keputusannya. Walau bagaimanapun, kriteria ini tidak dikodifikasikan dengan jelas, berbeza dengan 42 dosa Mesir, apa yang dikira sebagai perbuatan heroik dan apa pula yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang tidak dapat diampunkan. Nampaknya banyak perkara tertakluk kepada budi bicara para hakim itu sendiri. Ini menjadikan sistem itu lebih fleksibel, berupaya mengambil kira konteks dan motif di sebalik tindakan. Namun, pada masa yang sama, ia menjadi lebih subjektif. Ini kerana, walaupun hakim yang paling bijaksana sekalipun adalah bekas manusia yang memiliki masa lalu dan pandangan mereka sendiri. Keputusan mereka didasarkan pada kebijaksanaan, bukannya pengukuran yang bersifat objektif. Jadi, apakah keputusan yang mungkin dikenakan? Bagi kebanyakan orang, majoriti yang bukan wira, terhebat maupun penjahat yang paling kejam, nasib mereka adalah di padang Asphodel Meadows. Inilah bahagian terbesar daripada kerajaan Hades, dan secara jujurnya, ia adalah tempat yang sangat suram. Ia dipenuhi dengan padang yang tidak berhujung, ditumbuhi bunga asphodel yang pucat, kusam dan hambar. Di sini jiwa-jiwa telah bertukar menjadi bayang-bayang tanpa jasad. Mereka berlegar-legar ke sana sini tanpa tujuan, hanya mampu berbisik dan merungut. Mereka masih mengekalkan rupa fizikal mereka, tetapi kehilangan ingatan tentang kehidupan di duniawi dan hampir semua emosi. Ini bukan hukuman. Ia hanyalah kekosongan, kewujudan yang tak berkesudahan, kelabu dan sangat monoton. Homer pernah menceritakan bagaimana Odysseus ketika turun ke alam orang mati melihat bayangan Achilles. Achilles memberitahu Odysseus bahawa dia lebih rela menjadi buruh kasar paling hina di bumi daripada menjadi raja di kalangan orang mati. Nasib sedemikian bagi kebanyakan manusia mencerminkan ketakutan orang Yunani, bukan terhadap hukuman, tetapi terhadap dilupakan, oblivion, dan kehilangan identiti diri. Ia adalah kesudahan yang neutral, tetapi sangat menyedihkan. Namun, bagi mereka yang melakukan jenayah keji semasa hidup, terutamanya yang menentang dewa-dewi, mereka menempuh nasib yang berbeza. Mereka dibuang ke Tartarus. Tartarus ialah jurang yang paling dalam dan gelap gulita di dunia bawah tanah underworld, terletak jauh di bawah bumi, sama jaraknya seperti bumi dari langit. Ia berfungsi sebagai penjara kosmik bagi musuh dewa-dewi yang telah dikalahkan, seperti para Titan, dan juga menjadi tempat penyiksaan abadi bagi pendosa dari kalangan manusia biasa. Di sinilah imajinasi Yunani kuno benar-benar dilepaskan. Hukuman di Tartarus bukan sekadar kejam, ia diselitupi unsur penyiksaan yang rumit, bersifat peribadi dan kekal abadi. Raja Tantalus yang telah menghina dewa-dewi dikutuk untuk berdiri selama-lamanya di dalam air yang akan surut setiap kali dia cuba meneguknya. Dia juga diletakkan di bawah dahan berbuah yang akan naik tinggi setiap kali dia menghulurkan tangan untuk mengambilnya. Sisyphus yang menipu dewa-dewi diwajibkan untuk menolak batu besar ke atas puncak gunung buat selama-lamanya. Batu itu pasti akan bergolek jatuh semula sejurus sebelum mencapai puncak. Ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ia adalah penderitaan abadi dan sedar yang mencerminkan dengan tepat intipati jenayah yang dilakukan. Sistem Yunani tidak memusnahkan kejahatan, sebaliknya ia mengutuknya kepada
penyiksaan yang kekal. Adakah di alam maut hadis itu wujudnya syurga? Ya, jawapannya ada. Tempat itu dikenali sebagai Elysium atau Padang Elysian. Ia adalah tempat yang sangat indah di mana mentari sentiasa bersinar cerah, angin sepoi-sepoi bahasa bertiup dan para wira serta orang-orang soleh menghabiskan hari mereka dengan jamuan besar, perbincangan santai dan pelbagai jenis sukan. Secara dasarnya, ia adalah replika sempurna Padang Aru dalam mitologi Mesir. Namun, ada satu halangan besar yang perlu diketahui. Untuk menjejakkan kaki ke Elysium, ia sangat sukar. Pada mulanya, ia hanya dikhususkan untuk golongan wira, separa dewa, demigod dan sesiapa sahaja yang mempunyai pertalian darah terus dengan para dewa. Pendek kata, ini adalah kelab yang terlalu eksklusif. Pintu masuknya hampir tertutup rapat bagi orang biasa. Tidak kira betapa mulia kehidupan mereka di dunia keibuan. Barulah kemudian, dalam versi mitos yang lebih baharu, Elysium mula menerima orang yang benar-benar berbudi pekerti tinggi, ahli falsafah dan para penyair. Walaupun begitu, ia tetap kekal sebagai tempat untuk golongan yang terpilih sahaja. Berbeza dengan sistem Mesir, di mana setiap petani yang jujur boleh mendapatkan tempat di syurga, Aru, sistem Yunani menjadikan syurga itu sebagai satu keistimewaan yang eksklusif. Hal ini jelas mencerminkan sifat masyarakat Yunani yang aristokratik, di mana asal-usul atau keturunan selalunya lebih penting berbanding merit dan jasa pribadi. Kita bandingkan secara langsung kedua-dua sistem keadilan ini. Perkara pertama dan paling utama yang perlu kita lihat ialah objektiviti lawan subjektiviti. Sistem Empis dibina atas prinsip yang objektif, dah hampir saintifik. Tidak pernah menipu. Berat yang tetap atau konstan, sama ada seimbang dengannya. Prosedurnya telah dipiawaikan, tidak bergantung kepada pendapat hakim sama sekali. Inilah pelaksana yang tidak memihak. Sistem pula bergantung pada keputusan 3 orang hakim. Mereka memang yang paling bijaksana di kalangan manusia. Mereka tetap individu, menjatuhkan hukuman berdasarkan pemahaman peribadi mereka tentang keadilan. Ini membuka peluang, walaupun secara teori, untuk berlakunya kesilapan, sikap berat sebelah, atau sekadar tafsiran yang berbeza terhadap perbuatan yang sama. Sistem Mesir adalah sistem undang-undang dan pengukuran, manakala sistem Yunani pula adalah sistem kebijaksanaan dan penghakiman. Dan dari sudut jaminan ketidakberpihakan, alat pengukur atau timbangan sentiasa lebih dipercayai berbanding hakim yang paling bijaksana sekalipun. Perbandingan kedua kita ialah sifat hukuman itu sendiri. Mana yang lebih berperi kemanusiaan, pemusnahan total atau azab sengsara yang abadi. Orang Mesir kuno berpegang bahawa kejahatan tidak layak wujud. Jika anda hidup menentang undang-undang ma'at, anda akan dipadamkan, lenyap daripada kewujudan. Ia memang menakutkan, tetapi ia adalah pengakhiran. Pendekatan Yunani pula jauh lebih kejam. Tartarus ialah tempat penderitaan sedar yang tidak berkesudahan. Roh bukan sekadar dihukum, ia dikenakan penyiksaan abadi yang sering bersifat sadis dan penuh dengan rekaan siksaan yang kejam. Dari sudut pandang kemanusiaan moden, hak untuk dilupakan bagi seorang pendosa dalam konsep Mesir kuno itu jauh kurang kejam berbanding konsep neraka abadi oleh Yunani. Sistem Mesir menghukum melalui pemusnahan, manakala sistem Yunani menghukum dengan kesakitan yang tiada batas. Justru pilihan kepada sistem yang lebih adil nampak jelas di sini.
Orang Yunani mahu kejahatan menderita selama-lamanya, tetapi orang Mesir pula mahu ia hilang, pupus begitu sahaja. Aspek ketiga dan yang sama pentingnya adalah mengenai sejauh mana syurga itu boleh dicapai. Seperti yang telah kita bincangkan, Padang Ialu Mesir terbuka kepada sesiapa sahaja, tidak kira status sosial, asalkan mereka menjalani kehidupan yang benar. Ini adalah meritokrasi rohani yang sebenar. Keadilan terletak pada hakikat bahawa setiap orang mempunyai peluang nyata untuk mendapat kebahagiaan abadi, dan ini hanya bergantung pada tindakan mereka sendiri. Elysium Yunani pula, sekurang-kurangnya dalam versi awalnya, adalah syurga aristokratik. Tempat itu dikhususkan untuk golongan elit, para wira dan sanak saudara dewa-dewi. Rakyat biasa, walau setulus dan sebaik mana pun hidup mereka, paling-paling pun hanya akan berakhir di padang asphodel yang suram dan membosankan. Ini menunjukkan ketaksamaan peluang yang asas. Sistem di mana ganjaran hanya tersedia untuk golongan yang terpilih berdasarkan hak kelahiran tidak boleh dianggap adil sepenuhnya. Dalam aspek ini, sistem Mesir kuno jauh lebih demokratik dan memberikan harapan kepada setiap individu. Jadi, kini tiba masanya untuk kita menyampaikan kata putus dalam pertempuran agung demi keadilan ini. Hades bukanlah watak yang jahat. Beliau adalah pemerintah yang tegas, namun adil, yang mendirikan sistem keadilan di kerajaannya berdasarkan kebijaksanaan dan pengasingan kuasa. Hakim-hakimnya tidak boleh dirasuah dan hukuman yang dikenakan, walaupun kadangkala kejam, adalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, sistem beliau bersifat subjektif, elitis dan amat kejam dalam bentuk hukuman tertinggi yang dikenakan. Anubis pula merupakan sebahagian daripada sistem yang berbeza. Sistem yang berasaskan objektiviti, ketelusan dan kesamarataan sejagat. Maksudnya memberikan peluang yang sama rata kepada setiap jiwa. Syurga baginya terbuka kepada semua yang berbuat kebenaran. Hukuman tertingginya, walaupun mutlak, adalah untuk membebaskan alam semesta daripada kejahatan, bukannya mengutuknya kepada penderitaan yang kekal abadi. Beliau bukan sekadar hakim, tetapi juga pembantu dan pemandu bagi setiap roh. Oleh itu, jika kita mencari keadilan yang paling tulen, bukannya sekadar ketenteraman atau susunan, maka pemenang dalam pertarungan ini ialah Anubis. Sistemnya lebih konsisten, lebih berperi kemanusiaan dan akhirnya lebih adil bagi jiwa-jiwa biasa. Setelah menyelami dua mitologi agung ini, jelaslah kepada kita betapa berbezanya konsep keadilan yang dibayangkan oleh masyarakat kuno. Di satu pihak, kita ada model Yunani dengan hakim-hakim yang bijak tetapi keputusan yang agak subjektif dan syurga yang hanya dikhaskan untuk golongan terpilih. Di pihak yang lain pula, kita ada model Mesir yang mirip seperti mekanisme yang berfungsi sempurna. Di sana, neraca timbangan yang objektif dan kod undang-undang yang jelas menentukan nasib setiap individu, memberikan peluang yang sama rata kepada semua. Anubis bukan sekadar dewa kematian, malah beliau adalah arkitek di sebalik sistem perundangan yang sangat terperinci dan adil. Manakala Hades pula, baginda adalah raja yang perkasa yang mementingkan ketertiban. Namun alam kerajaannya mencerminkan ketidaksamaan sosial yang wujud di dunia nyata. Saya harap perjalanan kita ini memberikan pengalaman yang sama, menariknya kepada anda seperti yang saya rasai. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, sila berikan like
dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk tidak terlepas episod penerokaan mitos kami yang seterusnya. Dan sekarang, soalan utama untuk anda. Pada pendapat anda, sistem keadilan siapakah yang lebih adil? Adakah hukuman dilenyapkan sepenuhnya oleh Anubis atau penderitaan abadi di Tartarus milik Hades? Tuliskan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Saya tidak sabar untuk membacanya.